Okay guys, korang tengah cari kereta 4x4 yang bulanan bawah 1,000. Yang ini adalah Nissan Navara tahun 2023 2.5 SE 4-wheel drive. Okay, so untuk kereta ni bulanan dia hanya dalam RM920 sahaja kawan-kawan. Lagi korang boleh cuba mohon untuk full on. Tengok bulanan sangat-sangat rendah tau. Lagi condition sangat cantik. Beli kereta ni siapa dapat kereta ni mesti jackpot. Okay, so untuk cat kereta kami telah siap touch up lah. Okay, satu layer cat yang baru. So korang boleh tengok cat dia cantik-cantik punya. Okay, lagi lampu depan dah siap tinted, nampak sporty sikit dan garang sikit. Sebab kenapa? Grill dia ni nampak besar. So memang nampak garang lah. Okay, so untuk rim kereta dia masih kekal dengan rim original lagi. Kereta ni satu owner sahaja. Bunga tayar pun masih ada lagi. Okay, tepi sini ada side step. Ini senangkan anda turun dan naik kereta lah. Okay, so kita tengok dari sini. Dalaman dia ruang actually sangat luas tau. Kerusi ni full original fabric seat. Dashboard dia semua cantik sahaja, tapi ada sikit calar lah. Tapi still nampak okay. Alright, touchscreen display yang ni additional punya. Dekat gear sini pun ada semi auto lagi guys. Okay, so passenger seat kereta guys, korang boleh tengok. Passenger seat dia banyak luas. Lagi kerusi dia ni sangat soft. Okay, so bawa kereta ni, bawa family pergi jalan jauh memang sangat selesa. Dia tak akan rasa penat, tak akan rasa macam kerusi dia terlampau lurus. Okay, dan ada lagi aircon blower dekat belakang. So duduk belakang tak akan rasa panas lah. So kereta 4x4 ni pun boleh jadikan family car juga. Alright, so belakang sini dia ada tambah satu additional punya cover lah. Yang ini korang boleh letak korang punya K9 unit lah. Okay, ataupun letak barang kat dalam lah. So bila cuaca hujan dia tak akan basah lah. Okay, so last sekali kita tengok driver seat. So driver seat dia korang boleh tengok steering dia sangat cantik lagi. Okay, cuma dekat sini ada sikit-sikit scratch saja, tapi still nampak okay. Alright, ada button boleh control radio system. Mileage dia dalam 100,000 lebih. Okay, 100,000 lebih. And then condition engine, gearbox semua masih padu lagi guys. So kawan-kawan, kalau korang kerja kebun, dah masuk kebun, okay, tak nak cari kereta 4x4 yang sangat mahal, boleh cuba consider kereta ni lah. Sebab bulanan dia pun sangat rendah sahaja. Alright guys, so kalau korang minat kereta ni, cepat-cepat PM saya. Kita jumpa next review.